mengubah kiblat mereka di dalam solat. Sambil bersolat, tidak menghentikan solat dia bila berlaku pertukaran kiblat. Bila mula-mula kiblat umat Islam menghadap ke arah Baitul Maqdis, ke arah Masjidil Aqsa. Bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Nabi tunggu juga dah setahun, 2 tahun. Kemudian barulah Allah SWT turunkan wahyu yang mengubah kiblat daripada Masjidil Aqsa pergi ke arah Kaabah. Bila berubah ke arah Kaabah, ada sahabat-sahabat Nabi yang pernah belajar solat dengan Nabi ni, yang solat ke arah Masjidil Aqsa, dan mereka ni duduk jauh daripada Masjid Nabawi, menyebabkan mereka tak tahu tentang hukum tu. Jadi pada satu hari tu, tengah mereka bersolat menghadap ke Masjidil Aqsa, tiba-tiba datang sahabat yang tahu tentang peristiwa ni, datang nampak mereka sedang bersolat. Jadi dia pun bagi tahu kepada sahabat-sahabat yang tengah solat tu, kiblat dah bertukar dah daripada Masjidil Aqsa pergi ke Kaabah. Jadi sahabat-sahabat yang tengah solat tu mengubah kiblat mereka di dalam solat. Sambil bersolat, tidak menghentikan solat dia, mengubah kiblat dia menghadap ke arah Kaabah. Menunjukkan kata apa? Sahabat-sahabat menerima kata-kata seorang yang bukan Nabi SAW dalam urusan agama, dalam urusan solat. Maksudnya sah batal solat ni kena pastikan kiblat kita betul.